Aku cakap, aduh, cringe-nya. Najisnya. Aku rasa dia punya plot twist tu dah boleh baca daripada jauh lagi lah. Dah tahu dah backstabbing siapa backstabbing, sebab bila kau dah banyak tengok cerita heist kan, kau dah tahu dah dia punya ni jenis. Sebab cerita heist ni mana-mana pun kononnya dia ada geng kau, lepas tu kau ada terpaksa jadi geng mana musuh kau, tapi at the end nanti dia akan backstabbing. Kau dah nampak dah benda tu from miles away. Kau dah nampak dah. So tak ada yang surprise lah. Ada beberapa lakonan karakter yang macam dibuat-buat lah, tak nampak natural. Contoh yang paling aku rasa macam cringe sikit, yang Milahan tu dia macam, dia sebenarnya dia nampak sangat nak jadi Joker tau. Nampak sangat nak jadi Joker. Jared Leto punya pula tu, dia bukan nak ambil yang Heath Ledger je tau. Dia ambil Jared Leto je. Siap ada tattoo apa semua. Lepas tu aku dah suka dah bila dia cakap Indonesia tu, bahasa Indonesia kan. Tiba dia ajuk-ajuk cakap Melayu, aku cakap, aduh, cringe-nya. Najisnya. Tak jadi lah. Dia nak jadi villain macam mengantuk-ngantuk, macam high kan. Nak jadi Joker macam Jared Leto punya. Yelah, kau ambil Joker yang paling teruk lah tu kan, Jared Leto. Ada banyak Joker lain, tu yang kau pilih kan. Kau nak Joker gangster ke apa, aku tak tahu lah. So dia punya lakonan tu agak cringe jugalah. Sebab dia mula-mula dia macam okey, dah lama macam dah macam cringe sangat lah.